Ahli Parlimen Masjid Tanah setuju bayar RM50,000 sebab kenyataan dia berunsur fitnah. Bayangkan, seorang wakil rakyat keluar statement salah, habis reputasi terjejas. RM50,000 settle kes je. Tapi kepercayaan orang hilang terus. Malu Mana integriti kau? Mas Emiati Samsudin setuju bayar RM50,000 ganti rugi sebab kenyataan dia yang sebelum ni berunsur fitnah terhadap Mara dan juga pengurusi mereka, Dr. Ashraf Wajdi. Ini contoh buruk. Kalau ahli parlimen pun sembarangan cakap, macam mana nak ajak penyokong dia yang itulah tu kan, jangan sebar fitnah dan berakhlak baik. So, lesson yang paling penting, statement kau, tindakan kau, orang akan ingat. Kita pula sebagai rakyat yang bijak, kena peka. Jangan mudah percaya apa yang kita dengar, apa yang mereka sebarkan. Cek dulu fakta sebelum share.